Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka kitab pada muka surat 243. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku surah Allah kepada kamu mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad. Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata ini ialah sihir yang jelas nyata. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara yang dusta daripada Allah, sedang dia diajak kepada memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian sila buka ke surat 246. Semalam kita telah bercakap tentang dua agama yang dipimpin oleh dua nabi, iaitu agama Yahudi dan agama Kristian Masihi. Kedua-dua nabi ini merupakan satu keistimewaan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kerana sebelumnya nabi dan selepasnya juga nabi. Tetapi Bani Israel adalah satu kaum yang sangat-sangat mementingkan darah dan keturunannya. Nabi Isa mereka anggap bukan hanya bukan nabi, tetapi tidak mempunyai bapa
dan ini satu kecacatan bagi Nabi Isa AS. Sekalipun Nabi Isa telah menyatakan bahawa dirinya adalah Rasulullah, tapi mereka kata tidak, kamu anak zina. Inilah Yahudi yang mementingkan darah dan keturunan mereka. Mahulah darah Yahudi sepenuhnya. Darah Yahudi sebelah ibu belum cukup untuk menamakan seorang itu sebagai bangsa Yahudi, belum cukup. Mahulah sekurang-kurangnya sebelah bapa, dan paling sempurnanya ibu pun Yahudi, bapa juga Yahudi. Dan ini tidak ada pada Nabi Isa AS. Tapi yang ada pada Nabi Isa lebih tinggi daripada itu lagi, iaitulah Ruhul Quds, malaikat yang meniupkan wahyu, roh suci ke dalam ibunya, ke dalam rahim ibunya, Maryam alaihissalam. Kita baca Nabi Isa menghadapi tentangan kaumnya, muka surat 246. Nabi Isa alaihissalam merupakan wajah asli yang gemilang dalam sejarah para rasul. Perutusan Nabi Isa bagikan tingkap yang terbuka untuk melihat ke hadapan dan ke belakang, untuk memerhatikan kejadian pada masa silam dan akan datang. Dari satu pihak, perutusan Nabi Isa dapat menjenguk kitab Taurat yang diturun kepada Nabi Musa AS, yang ajarannya masih belum padam sepenuhnya, walaupun masanya telah berlalu. Mungkin ajaran Nabi Musa AS masih kekal, jika tidak kerana hukum-hukum yang diharam itu dihalal dalam syariat Nabi Isa AS, sebagaimana dalam firman-Nya, waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan di dalam di atas kamu, hurrima alaikum. Kita nyatakan sebelum ini syariat Nabi Musa AS satu syariat yang keras sesuai dengan orang Yahudi, bangsa yang sangat degil kerana kedudukan mereka yang tertindas dan selalu berpindah randah. Satu puak yang sangat kaum yang sangat malas bekerja dan perlu dipaksa dengan dipukul dan sebagainya. Jadi syariat yang diturun kepada Nabi Musa untuk mendidik Bani Israel hendaklah mengharamkan perkara yang selalunya halal dihalalkan kepada mereka. Dihalalkan binatang-binatang banyak yang diharamkan, yang dihalal hanya luar daging saja, tapi diharamkan makan isi dalam, kakak dalam, hati, perut dan lain-lain lagi. Ini mereka telah sebati dengan, justru mereka telah sebati dengan ajaran Nabi Musa AS. Kedatangan Nabi Isa yang menghalalkan perkara yang diharam, makanan yang diharam dalam syariat Nabi Musa dahulu, menjadikan mereka memandang syariat Nabi Musa ini ringan, dan syariat Nabi Isa ringan. Dan memangnya hikmat Allah Subhanahu wa taala berbuat begitu kerana kaum yang dipimpin oleh Nabi Isa lain daripada kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Ubat hendaklah sesuai dengan penyakit yang ada pada Bani Israel. Perlu diberi ubat yang lebih keras, tetapi tidak sekeras itu ubat yang diberi kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi hikmat yang seumpama ini tidak dapat dipahami oleh Bani Israel. Mereka mahu yang keras, mereka tidak mahu bergabung dengan orang lain, mereka mahu bangsa mereka saja. Kalau itulah ajaran mereka, maka ajaran itu yang akan dipegang sampai bila-bila. Sedangkan hikmat berbeza manusia dengan sebab berbezanya bangsa, berbezanya masa, berbezanya makanan, berbezanya udara, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi dari segi yang lain pula, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bisyarah, berita baik tentang kebangkitan Nabi Muhammad, perutusan terbuka tanpa taksub pada mana-mana, sama ada kepada Nabi Musa yang di peringkat
yang di peringkat dahulu atau kepada Nabi Muhammad yang akan dibangkit. Tetapi masyarakat Israel tidak dapat menerima hakikat ini, lalu menghalang sikap terbuka ini, sebagaimana mereka menghalang semua perutusan Allah yang lain, kerana mereka tidak dapat menerima syariat Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmat dan adil itu. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad, bukan hanya syariat Nabi Isa, tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mereka tidak dapat menerima. Apa sebabnya? Sebab ta'assub. Dalam Islam tiada ta'assub. Agama Nabi Musa lebih keras, agama Nabi Isa syariat, bukan agama ya. Agama itu Islam. So inna ad-din 'indallahi Islam, semuanya Islam. Tapi syariat lebih tepat. Syariat Nabi Isa lebih lembut. Syariat Nabi Muhammad wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata maknanya sederhana, pertengahan. Jadi syariat Nabi Muhammad syariat wasatiyah, syariat Nabi Musa syariat yang lebih keras, syariat Nabi Isa yang lebih lembut. Jadi inilah dia syariat yang sesuai dengan manusia, syariat yang sesuai. Akhir-akhir ini ada satu ajaran di Malaysia pun juga dah sampai ajaran ini, dan sangat berbahaya. Pemikir-pemikirnya kononnya terdiri daripada orang yang terpelajar dengan pendidikan barat. Ajaran ini dicetuskan oleh Yahudi, ajaran yang kononnya menggabungkan antara tiga agama. Agama Nabi Isa, agama syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, dan syariat Nabi Muhammad. Gabungan ini mereka namakan al-millah al-ibrahimiyah, millah ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Jadi agama ini salah satu daripada namanya ialah pluralism yang dibawa oleh pemikir-pemikir dari Indonesia dan lain-lain. Pada hakikatnya bukan Indonesia, datangnya daripada barat, daripada orang Yahudi, tetapi diterima baik oleh pemikir-pemikir yang kononnya mereka ini berfikiran sederhana. Sebenarnya tiada sederhana lebih daripada Islam, selain daripada Islam. Banyaklah ajaran mereka sama sahaja di antara agama-agama ini. Semuanya ini mahu masuk Islam, mahu masuk syurga, menuju ke syurga, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada mereka mana-mana yang baik akan ke syurga, tanpa mengira Yahudi, Kristian, Masihi ataupun Islam. Satu di Malaysia juga ramai pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada orang yang kedudukan tinggi juga menganut ajaran ini. Dan di depan Intan Universiti Melaya, dia ada satu persatuan institut ISIS yang dipimpin oleh pemikir-pemikir yang terkemuka. Gajinya puluh-puluh ribu bagi beberapa orang pemimpin ini. Kalau lalu ke jalan universiti itu, dia ada institut, saya lupa dah namanya, ISIS itu yang lain, tapi yang ni lebih kurang begitulah. Orang yang kalau kita sebutnya, mereka ini selalunya menulis dalam akhbar dan selalunya mendapat tempat menjemput orang luar, dan kadang-kadangnya dijemput dari pelbagai orang. Orang Islam pun dijemput, yang jenis yang fikiran terbuka itu pun selalu memberi ceramah, dan kelengkapan yang ada di tempat ini cukup istimewa. Percuma saja setiap kali mereka adakan kursus ataupun ceramah dan sebagainya. Orangnya dipilih oleh mereka dari kalangan pemikiran terbuka, tapi latar belakang mereka pendidikan Islam dari barat kebanyakannya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israel. Abdul Karim Al-Khatib tatkala mengulas ayat ini berkata, Nabi Isa Al-Masih dinasabkan kepada ibunya, itulah nasab beliau yang sebenar, kerana Isa dilahirkan tanpa bapa daripada manusia, bukan bapa manusia.
bukan bapa daripada manusia seperti orang biasa, tetapi daripada tiupan roh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam menyeru dengan sabdanya, wahai Bani Israel. Beliau tidak menyeru dengan perkataan wahai kaumku seperti yang diseru oleh Nabi Musa. Nabi Musa menyeru ya qaumi, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Kecenderungan Nabi Musa kepada bangsanya cukup jelas, wahai kaumku, tak termasuk yang bukan kaum dia, tak termasuk. Artinya syariat Taurat ini khusus untuk orang Israel. Kitab Taurat, sama ada perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya ini khusus untuk orang-orang Yahudi. Dalilnya Nabi Musa tatkala menyebarkan syariat ini khusus kepada kaum Bani Israel dengan seruan ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Isa menyeru dengan bangsanya wahai Bani Israel. Beliau tidak menyeru dengan perkataan wahai kaumku sebagaimana nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain membuat seruan, nabi-nabi lain membuat seruan. Semuanya nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyeru ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, kamu tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak menyeru ya qaum, tidak menyeru ya Bani Israel, tetapi sebaliknya menyeru ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia. Setelah mereka menerima iman ataupun Islam, disuruhnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman tanpa mengira bangsa, tanpa mengira bahasa, tanpa mengira keturunan, warna kulit, asalkan mereka beriman kepada tauhid, maka semuanya disuruh untuk kembali kepada ajaran Al-Quranul Karim. Orang-orang Yahudi tidak mengakui seorang manusia sebagai bangsa Yahudi kecuali kepada seorang yang ibu dan bapaknya berketurunan Yahudi, dan sekurang-kurangnya bapa mempunyai darah keturunan itu. Paling tidaknya untuk mengakui bahawa dia bangsa Yahudi, darah bapaknya hendaklah lebih banyak dalam badannya. Darah bapaknya, artinya ibunya bukan Yahudi, bapaknya sekurang-kurangnya mesti Yahudi, maka Yahudi seorang itu. Jika tidak, mahulah ibu dan bapaknya kedua-duanya sekali. Itu dahulu. Kajian yang dibuat sekarang ni sudah bercampur-campur bangsa Yahudi. Tidak ada lagi bangsa yang mereka dewakan sebagai darah suci itu, kerana mereka setelah tinggal di barat sekian lama, mereka tinggal merata-rata. Jadi dengan itu keturunan mereka juga bercampur-campur. Di mana Yahudi sebenarnya sudah tiada lagi selain daripada semangat taksub yang sudah tidak mengenali batas itu. Meskipun orang-orang Yahudi menasabkan Isa Al-Masih kepada nasab yang tidak sah, iaitu kepada seorang yang bernama Yusuf An-Najjar. Mereka katakan bapa dia sebenar inilah namanya Yusuf An-Najjar. Nabi Isa dengan nasab yang diberi itu boleh mengaku dia berbangsa Yahudi. Kalau Nabi Isa AS mengaku ya, ataupun Maryam mengaku bahawa dia memangnya bapaknya Yusuf An-Najjar, maka dengan sendirinya Nabi Isa akan menjadi bangsa Yahudi. Tetapi Nabi Isa tidak mengaku, Maryam juga tidak mengaku, sebab dia tidak berzina, dia tidak mengakukan perbuatan kotor, tetapi roh suci ditiupkan ke dalamnya. Tetapi beliau menolak nasab palsu itu, sebaliknya memelihara nasab Ibni Maryam yang dikurniakan Allah, sambil mencabar pembohong Yahudi yang membuat tuduhan karut ke atas beliau, ke atas diri beliau dan ibunya Maryam yang suci, kerana beliau tidak ingin menerima sesuatu yang salah dan tidak rela mengakui sebarang dakwaan kecuali yang benar. Yang benarnya, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku Rasulullah, pesuruh Allah kepada kamu. Itu yang pentingnya. Soal nasab, Nabi Isa tidak tahu, tapi ibunya mengetahui bahawa nasabnya dia ditiupkan roh dalamnya, roh suci. Sebagaimana Musa AS yang diutus kepada Bani Israel, demikian beliau khas kepada mereka, khas kepada Bani Israel juga, Nabi Isa AS. Tetapi
tetapi oleh kerana masalah nasab menjadikan Nabi Isa AS menjadi mangsa gangguan dari kalangan Bani Israel, menuju beliau sebagai anak zina ataupun anak pada Yusuf An-Najjar. Tapi Yusuf An-Najjar sama sekali tidak, kerana ibunya tidak berzina. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku diutus untuk beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan sebelum aku, dan yang dia beriman dengannya. Aku tidak diutus untuk membawa perkara yang kamu menolaknya, tetapi aku diutus untuk membaharui perutusan Nabi Musa alaihissalam untuk ditegakkan ajarannya kepada kamu. Maka mengapa pula kamu mengambil sikap menolak seruanku? Kemudian mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita sambung dari yang berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.